Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke siaran TV PSS Sekolah Kebangsaan Bandar. Hari ini kami membawakan liputan khas Majlis Penutup Program Ihya Ramadan peringkat sekolah yang telah berlangsung dengan meriah di Dewan Sekolah. Program Ihya Ramadan ini diadakan bagi menyemarakkan bulan Ramadan serta memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan murid seperti membaca Al-Quran, bersedekah dan melakukan amalan kebaikan. Untuk mengetahui suasana yang lebih jelas, kita terus ke lokasi bersama wartawan TV PSS kita. Silakan. Terima kasih kepada pengacara di studio. Saya kini berada di Dewan Sekolah Kebangsaan Bandar sempena majlis penutup program Ihya Ramadan peringkat sekolah. Sepanjang program ini berlangsung, pelbagai aktiviti telah dijalankan seperti tadarus Al-Quran, pertandingan hafazan dan kuis Ramadan. Program ini bertujuan untuk mengalakkan murid-murid menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni sepanjang bulan Ramadan. Seterusnya, bacaan doa. Seterusnya, ucapan perasmian penutup oleh Guru Besar. Yang mana kita juga berada di penghujung hari sebelum kita bersuci untuk menyambut Hari Raya Aidil. Dan akhir sekali, penyampaian baku raya, zakat dan duit raya. Sekarang, saya bersama seorang murid iaitu Aisyah Nasuha untuk berkongsi pengalaman sepanjang program Ihya Ramadan ini. Apakah pengajaran yang kamu peroleh daripada program Ihya Ramadan di sekolah ini? Saya belajar untuk lebih menghargai bulan Ramadan dengan melakukan banyak amalan baik seperti membaca Al-Quran, bersedekah dan membantu rakan-rakan. Terima kasih. Sekarang saya bersama seorang murid iaitu Hanan Nabiha untuk berkongsi pengalaman sepanjang program Ihya Ramadan ini. Apakah aktiviti Ihya Ramadan yang paling kamu sukai sepanjang program ini? Aktiviti yang paling saya sukai ialah tadarus Al-Quran kerana saya dapat membaca Al-Quran bersama rakan-rakan dan belajar memperbaiki bacaan saya. Terima kasih. Terima kasih pengacara di lokasi. Diharapkan program seperti ini dapat memberi manfaat kepada semua murid dan menggalakkan mereka melakukan amalan kebaikan bukan sahaja pada bulan Ramadan tetapi juga dalam kehidupan seharian. Sekian laporan daripada saya, Damia, untuk TV PSS Sekolah Kebangsaan Bandar. Assalamualaikum dan jumpa lagi.